Dia ada yang mayones dengan yang biasa. Ini mayones je yang putih-putih ni kan? Mayones. Tu kata. Mayones lagi sedap. Nah tu. Nak mayones? Mayones sedap. Mari dek. Ya. Apa dia? Bayar ke? Oh, okey. Terima kasih. Masih Aunty bagi duit. Pak, yang aku. Event 23 DV version Park. Ayam aku ada ayam aku banyak ni. Kakak dah kan. Tak ni bukan aku. Awak ayam aku hilang ni. Ayam aku hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam aku hilang. Waalaikumsalam semua. Nak pergi mana ni? Assalamualaikum. Aunty mana Imo? Imo tak keluar lagi. Imo dekat rumah. Ni kita tengok Nopa dengan Fiksi. Hampa jangan lupa join event nanti tau. Ha? Event hari Sabtu. Dekat sini Masjid Fahim. Tak maulah banyak sangat ni. Bukan apa? Pukul 3 sampai pukul 5. Event pukul 3 sampai pukul 5. Ada. Event apa? Event Magnis lah. Biasalah Jok. Yeah, boy. Bawa aja. Sabtu bila? Sabtu ni lah. Sabtu nak sampai ni. Sebelum raya. 23. Sabtu minggu depan lah. Minggu depan. Saya dekat Johor nanti. Johor. Event ni dekat Penang. Dekat Penang. Event ni dekat Penang. Hampa main nanti. Event dekat Penang. Dekat Johor. Kat mana-mana pun. Kalau hampa boleh main dekat Penang Vision Park. Kita akan ada event. Hampa boleh main. Dapat grinder. Boleh potong-potong. Dedek Syah ni tak payah fikir dia potong lah. Satu je pun. Nanti siapa nak potong dengan Dedek cas RM1. Bagi nak bawa. Siapa nak potong dengan Dedek dengan Faizal cas RM1. Mai potong dengan Faizal dengan Dedek. Saya nak pergi tapi jauh. Aunty follow lah TikTok saya lah. Nanti Aunty tengok. Aunty kalau nak Aunty follow. Hampa yang duduk dalam live ni ada teka-teki. Cepat. Hampa nak bagi teka-teki apa? Cepat. Teka-teki. Aunty akan bagi. Bagi apa? Ryan. Nanti Ryan mai kita tanya Ryan. Dia nak bagi apa teka-teki. Ayam banyak mai tu ni. Tak ada. Nak skip mai makan. Bagi nasi sikit. Ini apa? Pedang. Buat macam tengah-tengah. Hampa nak teka-teki tak? Teka-teki. Hampa akan dapat hadiah nanti. Nanti Ryan mai. Ryan akan bagi tahu hampa. Teka-teki. Teka-teki untuk special untuk orang dalam live ni. Untuk orang dalam live cepat. Pukul berapa? Pukul 6. 6.45. Aunty akan bagi teka-teki. Hampa stay tau. Hampa jangan pergi mana-mana. Aunty akan bagi teka-teki. Dan hampa akan dapat hadiah. Aunty akan hantar dekat rumah hampa. Aunty akan hantar dekat rumah hampa. Teka-teki cepat. Aunty bagi 6.45 teka-teki. Teka-teki tau. 6.45 akan dapat teka-teki. Teka-teki apa? Cepat. Gimana lepas ni orang nak minta scroll lah. Nak kan? Hampa tunggu. Hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah tu akan hantar. Hari tu hadiah teka-teki akan dapat apa? Siapa tahu? Hadiah sebelum ni dapat teka-teki apa? Dapat protector kan? Sebelum ni dapat protector. Kali ni nak dapat apa? Teka-teki. Teka-teki tak tahu nak teka-teki apa. Fikir dulu. Nanti nanti ikut Ryan je. Dia nak bagi apa dekat kawan dia. Kawan-kawan dalam live ni dia nak bagi apa. Hampa pujuk Ryan.
Hampa pujuk Ryan. Nanti akan bagi teka-teki. Pukul 6.45 nanti hampa mai balik dalam live. Nanti akan ada teka-teki. Tengok tap-tap skrin ni sampai 10k tak? Sampai 10k tak nanti? Cuba komen apa nak, apa hadiah apa? Hadiah basikal tau. Nanti akan bagi hadiah basikal sahaja untuk semangat hampa make up basikal. Untuk semangat hampa make up basikal. Kat mana ni? Oh, ramai yang komen. Fork crank, fork lower tu dia. Apa pujuk Ryan? Kat mana ni? Ni dekat sini, siapa tahu. Okey, teka-teki apa ni? Teka-teki apa nak bagi? Fork lower, crank nanti. Anas apa tu? Tak bedu ke? Ni dekat tu bedu. Ada bedu. Ni ada tasik besar macam ni. Siapa kenal? Siapa kenal? Teka-teki. Okey, nanti akan bagi tahu hadiah apa pukul 6.40. 6.40. Ni sekarang berapa dah? 6.17. Lambat lagi. 6.40 atau ni sampai like ni sampai 10k. Akan bagi tahu hadiah apa. Akan bagi untuk yang dalam live ni. Untuk orang dalam live, special untuk dalam live. Special untuk orang dalam live. Sebelum tu kita pergi tengok dulu. Panaslah. Dapat hadiah terus nak potong dah. Pergi cas lu. Pergi cas lu. Tengok tu dapat hadiah. Sakit entah. Siapa nak potong, main potong dengan dedek. Cas RM1. Mati dia, mata dia dengan macam ni. Dengan dua ni. Dengan dua ni boleh pergi beli baru lagi. Stokin sebelah ni. Awak nak ngang. Bekal tak nak? Blok mana depa? Dia buat tu, dia buat pergi. Nanti follow lah TikTok saya. Ambil kau sikit golek. Biasa yang Aidah sendiri kat bawah. Bodoh. Sorry. Bye. Dapat duit aku bagi. Oh, budi lah. Nak lupa aku nak buat siapa? Budi tadi pakai. Body Go Mac. Nanti hampa kat Hadiah ni bermanfaat. ada special. Bro, satu hilang. Daripada dia. Dah, aku tak nak bagi apa ni. Sumpah letak lah. Aku boleh kanik. Jom. Boleh kanik. Aku takut dengan panik. Mirul. Mirul. Belok kau bang. Babi awak. Baik laju ni, laju ke? Tengok dia punya rim apa, tengok dia punya body apa. Yang ni bike ni dapat nombor 1 TikTok. Dapat nombor 1 YouTube. Dapat nombor 1 YouTube kita bike ni. Yang ni basikal siapa nanti? Yang ni basikal Ilham. Nama dia Ilham. Dapat nombor 1. Nombor 1 YouTube. Dan dapat hadiah grinder. Dapat ada hadiah grinder. Mirul. Jantung kotoran. Lepas semua duk makan. Ni jual tak? Yang ni tuan dia tak jual, tuan dia sayang. Tuan dia sayang yang ni, tengok dia punya king fan. Dia punya body gomek. Tayar sotong. Mana? Oh, Free Rahmai. King kita mai. Nanti hampa pergi event tau. Event Sabtu ni tau.
Nombor 1 YouTube dapat hadiah grinder. Lepas tu dedek kat YouTube. Enam 6.40 akan bagi tahu hadiah untuk dalam live ni. Siapa yang duduk dalam live ni akan bagi tahu hadiah apa akan dapat. Nanti kita tanya Ryan, okey? Kita tanya Ryan. Ryan nak bagi hadiah apa? Ni banyak gomek kat sini ni. Semua ni. Tengok tu. Tayar apa? Tengok. Tayar apa? Hampa tengok dulu. Body gomek pink. Tayar Chowyang. Semua baik. Bagus-bagus Nanti siapa nak tengok baik lajak macam ni, kita jumpa dekat event nanti Sabtu ni tau. Event Sabtu ni hampa jangan lupa mai. Event Sabtu ni hampa jangan lupa mai tau. Tengok ni. Stiker dia comel je. Kita slow je asal sampai. Comel stiker dia. Pukul berapa? Pukul 3 sampai pukul 5. Event start pukul 3 sampai pukul 5. Mak Nish, Bison Lajak. Geng-geng Bison Lajak, Mak Nish akan mai. Event ni hari Sabtu dekat Vision Park Bertam. Tengok. Pergi tengok dekat Mak Nish sekarang. Dia dah posting dah. Dia dah bagi tahu dah masa bila. Masa bila hari Sabtu ni dekat Vision Park ramai-ramai pakat mai. Hampa bawa lajak hampa, bawa nopak hampa. Ryan. Boleh cari. Ryan, polis hari Ryan. Buat apa ni? Kami piknik. Piknik bagi hadiah. Ada pemenang. Kat mana? Boleh duduk situ. Lepas tu? Rem. Loh. Lepas tu cuak depa tu. Ponu depa lajak tadi kena dengan polis. Depa pergi main dekat jalan raya, dekat jalan besar-besar. Jangan pergi jalan ni hampa jangan duk fly. Awak hilang? Enam 24. Kita tengok ni macam-macam bike ada. Bike ni semua hampa akan tengok hari Sabtu ni. Ni bike Ryan. Hari Sabtu ni kita akan ada event dekat Vision Park. Vision Park Sabtu ni. Ni Ahad dah. Sabtu lah. Sabtu ni lah. Ada ronda kau. Ronda dekat sana tu. Sebab tu nanti tak mau ambil risiko nak pergi jalan-jalan raya, hampa nak buat pelik-pelik, tak maulah. Kita main dekat jalan-jalan kecil-kecil dah, tempat-tempat taman ke macam tu okeylah. Kan. So sebab apa? Ramai yang duk tanya kata Ryan pandai fly tak? Ryan nak lumba ke? Memang anti tak bagi. Tahu. Dalam Vision Park je kan? Ya, dalam Vision Park. Selamat sikit tau. Hampa jangan duk pergi buat fly-fly dekat jalan-jalan tu tau. Hampa masuk Vision Park terus. Masuk Vision Park, kita main dalam tu. Kita main dalam tu tak apa, tak ada kereta. Hampa kalau basikal main yang tempat tak ada kereta, hampa selamat. Okey. Berapa dah? Pukul 6.40 kita akan bagi tahu siapa dalam live ni nak dapat hadiah apa. Nanti akan bagi teka-teki. Fikir teka-teki cepat. Nak bagi teka-teki apa? Teka-teki paling senang je. Teka-teki apa nak bagi? Teka-teki apa nak bagi? Nadia, jom bagi batik. Teka-teki apa nak bagi? Paling senang dan anti nak tengok siapa cepat orang tu dapat. Siapa cepat orang tu dapat.
Kita tengok dulu view basikal. Mana tahu kan dalam ni tengah hanti duk buat ni adalah jawapan teka-teki ke apa ke. Nanti cuba tengok mesej nanti. Okey, nanti tengok. Sekarang. Dok. Dah pergi kini kau. Gomek tiru aku. Amboi Ahmad, hampa buat kilang gomek ke? Tak baik tau cakap macam tu. Tak ada apa tiru-tiru siapalah. Nanti kalau crank 52 tu sesuai poket saya berapa? Hampa nak berat ke? Hampa nak laju? Hampa nak berat ke? Hampa nak biasa-biasa? Spoket paling kecil, crank paling besar, paling laju. Spoket kecil, crank paling besar, spoket paling kecil, paling laju. Nanti bagi tahu yang tu je. Nanti bagi tahu yang tu. Hampa tak mau sakit kaki, hampa pakai biasa-biasa sederhana je. Nak laju pakai 60-12 lah. Spoket 12, crank 60. Larat tak hampa. Dia memang kayuh dia tu memang sakit kaki sangat. 6.27. Like masih nak 7K Like 10K atau 6.40 nanti bagi tahu hadiah apa akan dapat. Teka-teki akan ada teka-teki apa nak bagi? Teka-teki apa nak bagi? Hey. Teka-teki paling senang je, teka-teki paling senang. Teka-teki paling senang. Hampa stay. 10K 645 akan bagi tahu teka-teki. Akib belah. Atib. Depa kena tu kat sana kan? Kena. Atib nak basikal. Oh. Gila. Mana? Faham. Siapa? Ni 3 batang lubang ni. Habis ayam. 3 batang lubang. Kita tebuk. Ni kata lubang. Bagi crank. Nanti tanya Ryan. Kan dapat hadiah apa? Nanti nak tengok siapa permintaan dalam ni dapat banyak. Dapat hadiah-hadiah. Nak dapat hadiah apa nanti? Terscam kasih viral apa tu? Ada scammer ke? Ada kat orang pakai 4 batang kipas? Ada 4 batang kipas. 4 batang kipas ada. Ini dia 4 batang kipas. Ini dia 4 batang kipas. Banyak geng bicycle Lajak Penang pakai 4 batang kipas. 4 batang kipas banyak geng bicycle Lajak pakai. Apa jangan pergi mana-mana dulu tau. Habis dah. Tak cukup. Pemain ramai. Itu lebih. Nanti buat lagi. Okey? Nanti buat lagi. Sedap ke? Habis lincin. Tak cukup nanti buat lagi. Tutup dah. Api. Tak dah. Depa dah tengok hadiah-hadiah. Depa kena dengan polis kat sana ke? Ada tak nak join atau swab? Cuba tanya dia orang. Hampa mai lah sini. Hampa kalau nak tanya-tanya nanti, kita akan ada event. Kita akan ada di event nanti, jumpa macam-macam basikal. Macam-macam lajak, macam-macam nopak. Hampa boleh tanya kat situ. Kita kenalan.
Ada tak nak swab ke apa ke, hampa boleh tanya dia orang terus. Kat sini Bicycle Lajak Penang memang ramai. Barang limited, barang rare atau dia punya makeup pun macam-macam ada. Nanti motor saya pun nak masuk kak. Boleh lah. Malu lah. Amboi, malu po. Dia scam saya RM150. Dia cakap dia post tak sampai kipasnya. Oh. Tu. Siapa kena dengan dia ni? Hampa hati-hati tau. Nah, hanti pin bagi dekat hampa. Hampa hati-hati ni. Ada terkena dah ni scammer. Cakap sebab tu anti boleh kata kalau hampa nak beli barang, hampa pergi tengok sendiri, pergi beli sendiri. Kalau post macam ni hampa kena 50-50 antara dapat dengan tak dapat. Macam tu. Sebab itulah hanti rasa siapa yang nak beli barang ke apa-apa memang kena pergi tengok sendiri. Tahu? Kena scam. Bayar 150 tak sampai-sampai pun. Itulah. Lain kali jangan beli dah barang post macam tu. Hampa bayangkan. Hampa beri rim, depa nak post, harga dah berapa dah nak post. Dia jual hampa 150, tak mungkin punya. Harga post dah berapa dah tahu. Rim-rim ni benda berat. Post saja pun dah RM50-60 dah. Dah kena 500 post body candy. Dengan kipas sama juga tak sampai. Tu dia. Janganlah, jangan. Sebab body ni benda berat. Batang rim benda berat. Dia nak post saja pun kadang-kadang sampai harga dia post saja pun 100-200 tau. Tak mungkin. Tak payah post ni, tak payah. Hampa pergi ambil sendiri. Tengok Mak Nis dulu. Dia beli body speed gear. Dia sanggup pergi KL. Pergi Kuala Lumpur tu, pergi ambil sendiri kalau betul-betul minat. Hampa tak payah main-main post macam ni lah. Kadang nasib hampa dapat betul, alhamdulillah. Kalau tak dapat, scam sikit hati kita. Kalau hampa nak beli benda post, hampa beli dengan kedai boleh. Hampa beli dengan kedai, beli dalam TikTok, macam tu tak apa. Kalau hampa beli dengan orang, payahlah nak dapat. Jangan duk main post macam tu. Sebab harga post pun dah mahal. Tak mungkin dia akan jual. Hampa pergi rumah dia, cari je orang yang dekat-dekat nak jual. Hampa pergi rumah dia, pergi tengok. Okey tak okey barang tu, bayar duit depan tu, beli terus dengan kawan. Jangan main post lah, tak payah. Kadang-kadang sampai post rim patah lah, apalah. Tak mau. Dah 10k dah. Lajunya hampa. Okey. Mana Ryan? Ryan pergi mana dia? Hilang hari-hari dia hilang. Mana dia? Sekejap, sat lagi Ryan mai. Kita tanya Ryan. Dia nak bagi hadiah apa untuk... teka-teki. Hampa fikir nak teka-teki apa? Nanti tahu dah. Teka-teki paling senang je. Hampa yang duduk dalam live tadi, hampa mesti tahu. Orang yang duduk dalam live tadi, hampa mesti tahu. Teka-teki ni senang jawapan dia. Cepat masuk. Pergi kawan masuk cepat. Nanti dah nak bagi teka-teki dah. Ryan mai, Ryan cakap dapat hadiah apa, terus nanti bagi teka-teki. Cepat. Akan dapat barang bicycle juga. Ryan! Hilang. Ryan ni suka hilang. Sekejap dah hilang. Ryan! Tak tahu lah. Geng-geng lajak ramai kat sana. Tapi dia pun dah lari dah. Tadi hampa nampak polis tak? Nampak? Kena? Tak kena lah. Tapi jatuh sakit je. Hampa. Ryan mah. Ryan ke siapa tu? Kan? Tunggu. Nanti nak bagi teka-teki dah. Sikit tengok. Dapat peluang. Tengah orang ada sikit ni. Hampa dapat peluang. Hampa tekan. Cepat. Type cepat.
Okey, boleh. Tidur nak beli. Tunggu Ryan main sekejap. Tau. Tunggu Ryan main sekejap. Dia bagi tahu hadiah apa tu nanti bagi teka-teki. 1+10, 1000. Apa? Teka-teki nanti tak bagi lagi. Tak main lagi. Ryan mana? Ryan hilang. Sambil tunggu Ryan tau. 6.36. Ha, eloklah 6.45 akan bagi teka-teki. Ha, kita tunggu Ryan. Ryan mai kita bagi terus. Dan ni apa tengok dulu. Apa usah-usah dulu. Boy pergi mana? Faris. Teka-teki 6.45 akan bagi teka-teki. Aku mana ada pancing je kalau aku pancing. Banyak arah ni. Yang pink tu cantik. Tak, pasal apa bila aku dah mesti baru depa nak pancing kopi sana depa hilang. Awak dah lari dah? Tanyalah depa. Aku bagi dulu. Bahan dah set limiter lah. Apa itu ada apa je? Nanti baca komen hampa dulu. Mana Compu? Compu ada. Ryan dah bawa pergi mana tak tahu kat dia. Dia dah bawa Compu dia pergi mana. Sat lagi dia main, baru nanti akan bagi tahu. Kita tengok uca-uca Gomek limited ni dulu. Ryan mai. Nur Ryan mai dah. Sedia? Nanti nak bagi teka-teki dah. Ryan mai. Sedia ke hampa? Sedia ke belum? Nanti nak bagi teka-teki. Ryan mai sini. Kita akan bagi teka-teki. Ryan mai. Ryan nak bagi hadiah apa dekat kawan-kawan? Ryan nak bagi hadiah apa dekat kawan-kawan? Ryan akan bagi teka-teki. Ryan nak bagi hadiah apa dekat kawan-kawan? Bagi tahu nak bagi hadiah apa? Kita hantar terus sampai ke rumah. Tau. Nak bagi hadiah apa? Cuba bagi tahu. Bagi hadiah apa? Keren GT. Crank GT. Ryan akan bagi Crank GT. Oi. Mahal. Crank GT sebagai hadiah. Hantar terus sampai rumah. Ready ke belum? Kita akan hantar terus sampai ke rumah. Hampa ada phone? Jawab. Okey. Antina hampa type. Sediakah? Orang yang paling laju orang tu dapat, tapi kena cukup. Event tempat di mana dan berapa hari bulan? Dua tu saja. Type cepat. Event tempat di mana berapa hari bulan? Cepat. Jawab. Tempat di mana berapa hari bulan akan dapat Crank GT. Nanti akan hantar terus ke rumah. Siapa paling cepat? Bukan. Event Baisal Lajak dengan Mak Nish. Tempat berapa hari bulan? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tempat nama apa? Berapa hari bulan? Tak ada lagi yang jawab betul. Tempat di mana? Berapa hari bulan? Apa dah Makcik nak jawab apa? Tak terima. Mana kata apa tadi? Event tempat di mana? Berapa hari bulan? Macam bulan 23.
Cepat, tepai. Tai. Tengok, tak ada siapa yang jawab betul lagi. Tepat. Tempat di mana? Vision Park 2, 3, 5. Ada pemenang dah. Ada pemenang dah. Ada pemenang dah PM nanti. Yus pemenang. Vision Park 23 5 hari bulan 2. Betul. Yus PM nanti. Inbox nanti akan dapat Crank GT. Ada Muah. Yus ni ada Muah ke? Dok. Ni aja mu. Okey, paling cepat tadi Yus ni tau. Paling cepat tadi. Nanti dah screenshot dah. Vision Park 23 bulan 5 Sabtu. Okey, yang ni paling laju dan jawapan betul. Paling laju dan jawapan betul. Nanti PM nanti, inbox nanti. Nanti akan bagi Crank GT hantar sampai rumah. Okey. Hari ni setakat ni saja. Bye bye hampa. Terima kasih join live. Bye bye.